Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama Ustaz Muhammad Jalini bin Abu Zaid, Mudir Mahat Tahfiz Al-Istiqomah, barisan pendidik-pendidik, guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan yang dikasihi para pelajar sekalian. Okey, sebelum tu saya nak mengenalkan diri saya dahulu. Sebab apa? Bila tak kenal maka tak cinta. Itulah ayat orang lama lah. Okey, saya Inspektor Muhammad Hilmi bin Ismail, bertugas dalam PDRM dalam 25 tahun ni. Alhamdulillah dipanjangkan umur dan diberi usia untuk memperbetulkan apa yang tak betul dalam diri saya ni. Pengalaman 2002 bertugas di Bachelor 15 PGA Sanakan dan didapat tawaran offer untuk jadi inspektor di Pelapun Kuala Lumpur dan sambung bertugas di IPD Kudat sebagai inspektor pegawai penyiasat di Dayang selama 3 tahun. Balik ke tanah besar Semenanjung, di Bera. Saya bertugas di Bera dahulu sebagai pegawai penyiasat trafik selama 7 tahun dan di Temerloh nak masuk 1 tahun. Sekarang saya memegang jawatan sebagai Ketua Cawangan Pencegahan dan Koordinasi Sumber Sokongan Bahagian Keselamatan dan Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti. Itulah sebut sikit. Saya asal orang Kedah. Kalau anak keluar tak Kedah. Sudah berkahwin, mempunyai 4 cahaya mata. 4 cahaya mata, bukan 4 isteri ya, 4 cahaya mata. Alhamdulillah anak saya yang pertama dan yang kedua sekarang belajar di Sekolah Menengah Agama Al-Ittifaqiyah Kuwait. Yang ketiga dan keempat masih lagi sekolah rendah. Okey, itulah sebab sikit tentang diri saya. Terima kasih atas jemputan Mahat Tahfiz untuk menjemput saya memberi ceramah. Tajuk yang diberikan tu agak mencabar jugalah. Tapi insyaAllah saya akan terangkan sedikit tentang disiplin tanpa paksaan, taat kerana kesedaran. Okey, kita fokus kepada disiplin tanpa paksaan dahulu. Disiplin tanpa paksaan adalah membina tabiat dan tingkah laku positif secara dalaman melalui sistem persekitaran dan kesedaran diri, bukan melalui hukuman atau tekanan. Menjadikannya lebih semula jadi, berterusan dan efektif untuk jangka panjang dengan memberi tumpuan kepada kebiasaan kecil, memberi banggaan dan membuang godaan. Okay, faham sikit lah. Tak faham banyak, faham sikit pun jadilah. Okey. Kemudian taat kerana kesedaran merujuk kepada kepatuhan yang lahir dari kefahaman, kerendahan hati dan bertanggungjawab, bukan kerana perasaan atau emosi, tapi kerana kefahaman mendalam tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, ajaran agama dan prinsip hidup, menjadikannya ketaatan yang ikhlas, berterusan dan penuh hikmah. Untuk membina strategi tanpa paksaan, dia ada lebih kurang ada 4. Yang pertama, tabiat kecil. Tabiat kecil ni cantumkan tabiat baru dengan tabiat sedia ada. Sebagai contoh, apabila kita bangun pagi, kita akan minum kopi atau teh. Lepas tu kita akan buat kerja-kerja kita lain. Okey, itu yang rutin. Kita ubah balik. Okey. Selepas minum kopi, kita berselawat ke atas Allah, ke atas Nabi. Kita berselawat dulu, baru kita mulakan rutin. Ini untuk ni lah, untuk pelajar-pelajar dan diri saya sendirilah. Okey, kedua, fokus pada identiti. Ubah cara anda berfikir tentang diri sendiri. Daripada saya cuba untuk bersenam, jadikan saya seorang yang aktif. Okey, tak pastinya bersenam itu untuk kesihatan.
tapi menjadikan diri kita aktif. Aktif itu tak semestinya dalam bersukan, gotong royong, buat kerja-kerja lain supaya kita mulakan belum. Itu yang kata aktif, tak sebenarnya sukan. Ini akan mengubah motivasi dari luar ke dalam. Okey, seterusnya kecilkan langkah awal. Mulakan dengan langkah yang sangat kecil sehingga mustahil untuk gagal. Ini membina momentum dan keyakinan diri. Sebagai contoh, satu hari kita akan baca satu surah. Kita akan hafal satu surah. Lama kelamaan dah satu hari satu surah. Dah lama insya-Allah satu Al-Quran pun kita boleh hafal. Insya-Allah. Okey, kemudian ganjaran dan kasih sayang diri. Beri penghargaan kecil selepas mencapai kesadaran kecil. Jangan hukum diri sendiri jika gagal. Sebaliknya, kembali ke landasan dengan kasih sayang dan pemahaman. Okey, mengapa strategi membina disiplin ini tanpa paksaan ia boleh berkesan? Ia mengatasi biologi otak. Otak mencari ganjaran segera dan jimat tenaga. Sistem yang direka dengan baik boleh mengurangkan penggunaan tenaga dan menjadikan disiplin lebih mudah. Kemudian menghindarkan rasa takut. Paksaan menanam rasa takut, manakala pendekatan ini membina kesedaran, tanggungjawab dan motivasi dalaman. Dan seterusnya jangka panjang. Ia membina karakter dan gaya hidup, bukan sekadar mengikut peraturan sementara. Berikut adalah aspek utama konsep taat. Kita pergi ke taat pula. Berdasarkan kefahaman, seseorang itu taat kerana dia faham mengapa sesuatu peraturan itu wujud dan apa manfaatnya kepada diri sendiri serta orang lain. Selain itu, keikhlasan hati, tiada unsur bermuka-muka. Kepatuhan tetap dilakukan walaupun tanpa pengawasan pihak berkuasa atau ketua. Ketenteraman jiwa berbeza dengan taat kerana takut yang menimbulkan tekanan. Taat kerana kesedaran memberi rasa tenang dan puas kerana melakukan perkara yang betul. Kepatuhan ini lebih stabil dan tidak mudah goyah kerana ia sudah menjadi sebahagian daripada prinsip hidup atau nilai kepribadian. Contoh situasi dari aspek agama, menunaikan ibadah kerana rasa cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar rutin ataupun takut tidak masuk neraka. Ketika ini adalah sebagai rasa kita cinta dan syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sebab bila kita sayang seseorang tu, kita akan buat apa yang disuruh. Betul. Kalau kita tak sayang, kita tak akan buat. Jadi untuk menunjukkan kita ni sayang kepada Allah, kita buat apa yang diperintahkan. Okey, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Faham belajar-belajar? Sekejap. Jangan takut. Tentang polis di depan ni yang takut. Relax. Okey, seterusnya melalui undang-undang. Mematuhi hak lalu di jalan raya kerana sedar akan keselamatan nyawa, bukan sekadar mahu mengelak saman trafik. Ini umum lah. Okey, manakala untuk sekolah, pelajar yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cemerlang kerana rasa memiliki terhadap sekolah, bukan hanya kerana takut disisih oleh kawan-kawan. Faham ni maksud? Ini luas, konteksnya luas. Okey, untuk sekolah kita cintakan sekolah ni, kita harus menaikkan sekolah mahal tapi al-istiqamah dengan buat perkara yang baik, bukan perkara yang buruk. Sebagai contoh sekarang ni banyak kes-kes sekolah yang melibatkan kes buli, kes seksual dan macam-macam lagi. Jadi untuk cintakan sekolah ni, kita hindari kes-kes jenayah ini. Bila terlibat dengan kes jenayah, sekolah akan jadi jatuh dan orang pun akan cop sekolah ni sekolah blacklist. Faham sekolah blacklist?
Bila sekolah blacklist ni, orang takkan masuk sekolah ni. Bila takkan masuk, jadi guru-guru ni dia nak ajar siapa? Right? Faham? Saya rasa faham sikit tentang taat tu. Okay. Kemudian ketaatan berasaskan ilmu, memahami dalil dan hikmah di sebalik perintah, bukan sekadar ikut-ikutan ataupun ikut hukum. Ya. Right? Kemudian ikhlas kerana Allah, patuh kerana cinta dan redha, bukan kerana pujian manusia atau kebencian kepada sesuatu. Sabar dan berhati-hati menjadikan taat sebagai pakaian hidup. Sentiasa bersabar dan waspada akan setiap langkah diredai seperti konsep takwa. Dan akhir sekali berprinsip, patuh selagi perintah selari dengan syariat, tetapi berani menegur jika anda ada pencegahan dengan ajaran agama. Saya rasa setakat itulah tentang konsep disiplin tanpa paksaan, taat kerana kesedaran. Kemudian kita berubah ke aspek undang-undang. Okey, aspek Polis Diraja Malaysia. Okey, pertama kali terima kasih atas jemputan. Saya ingin menegaskan di sini bahawa perbuatan buli adalah satu jenayah dan bukan lagi bukan lagi satu benda yang main-main. Okey, sebelum ni memang ada buli. Cikgu-cikgu semua saya rasa pernah alami buli, tapi taklah seteruk buli yang sekarang. Buli sekarang ni disebabkan oleh faktor-faktor media massa. Ada kes bunuh melalui media massa, melalui permainan video yang sekarang tidak yang melebihi batasan. Faham? Sini ada yang main permainan video game? Tak ada, alhamdulillah. Tak ada, saya tanya kan, tak ada takut kena ambil tindakan. Memang tak ada lah. Okey, alhamdulillah. Kalau sekolahan tasbih saya percaya. Kalau sekolah-sekolah lain, sekolah luar, dia akan sebut, kita sebutlah Roblox, Mobile Legend, apa lagi? Ini salah seorang ni player Mobile Legend. Macam-macam lah. Saya pun tak sempat nak main sebab ni. Sebab saya sibuk dengan kerja saya tak sempat nak main benda-benda begini. Okey, anak saya pun terlibat juga tu. Yang sekolah agama tu terlibat tu lelaki. Permainan ni adalah permainan yang ganas. Dia tidak ada sepadan. Jadi bila seseorang tu terpengaruh dengan permainan video game ini, dia akan buat diri dia tu macam dalam permainan video game. Bila dia marah, dia akan keluarkan macam dia seperti dalam simulasi. Simulasi permainan game. Ada contoh di Selangor, di mana pelajar, saya rasa anda semua tahu juga, pelajar Cina berumur 14 tahun telah menikah pelajar perempuan berumur 16 tahun di dalam tandas. Hasil kata mendapati dia memang player video game, memang terpengaruh dengan video game. Begitu juga kes di mana adik bunuh abang kerana handphone. Dia nak main handphone, dia terpengaruh dengan game Mobile Legend, dia bunuh abang dia hanya berebut handphone sahaja. Dan banyak-banyak lagi kes-kes jenayah yang berlaku pada tahun 2025. Semoga tahun 2026 ini menjadi lebih baik daripada 2025, di mana kes-kes buli yang kita satu Malaysia telah suarakan justice for. Alhamdulillah, tahu juga. Saya tak tahu. Saya tak nak yang saya bercakap je. Saya nak belajar pun bagi feedback dengan saya. Kalau saya bercakap, bagus saya rakam, dengar saja. Betul tak Ustaz kan? Saya rakam, okey Ustaz main saja ni ceramah saya ni.
Tak payah tanya orang. Dia boleh dengar. Ada yang dengar, dia tidur. Faham? Jadi bila berinteraksi antara dua hal ni, insyaAllah kita akan masuk. Apa yang saya cakap, anda pun yang tak faham, anda akan bertanya. Betul? Sama dalam kita mempelajari ilmu. Setakat ilmu kita, kalau kita tak tahu, kita akan tanya kepada guru-guru ataupun ustaz-ustaz dan ustaz-ustazah, di mana kita nak mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, di akhirat pun kita dapat, insyaAllah. Okey, sekarang ni kebanyakan more kepada dunia. Akhirat dah orang dah makin lupa, makin tinggal-tinggalkan. Sampai ada setengah pun semayang jenazah pun tak tahu. Itu lagi berat lah. Sebab solat jenazah ini adalah fardu kifayah. Alhamdulillah, semua tahu. Okay, seterusnya kesimpulan, disiplin dan taat adalah kualiti jati diri yang paling tinggi kerana ia mencerminkan kematangan berfikir dan berikuti seseorang. Jadi kepada pelajar-pelajar semua, jadikanlah Nabi Muhammad SAW sebagai role model kita untuk mencapai kejayaan. Ikutilah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, iaitu sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Nescaya kita akan berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Akhir kata saya di sini dengan berbesar hati merasmikan watikah pelatihan bagi pelajar-pelajar bagi Mahat Tahfiz Al-Istiqamah Temelung dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.